Assalamualaikum Ustaz. Ada orang kata sebab BE ni MLM yang tak ada panel syariah, apa Ustaz punya pandangan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, BE International, kita semua tahu BE International adalah salah satu syarikat dengan konsep MLM, multi level marketing ataupun orang panggil direct selling lah. So tak ada kita nak kena simpan stok apa, direct. Jadi isunya MLM ni patuh syariah atau tak? Kalau orang tanya, sekarang ini dah 2024. Jadi kalau nak jawab patuh syariah tak patuh syariah, sebenarnya Muzakarah tahun 2006 ataupun 2007 dah jawab dah ada dah fatwa oleh Muzakarah jabat apa di peringkat Mufti Malaysia lah, ataupun dipanggil Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang bersidang pada 16 hingga 18 Jun 2011. Dia senaraikan 9 kriteria MLM yang patuh syariah. Agak-agak BE macam mana? BE hanya tak ada nombor 1 saja. 2 hingga 9 telah ada pada BE. Yang pertama apa dia? Tiada panel syariah itu saja. Itu saja yang BE tanya. Dan bukan BE sahaja syarikat yang tak ada panel syariah. Ada lagi syarikat-syarikat yang cari sendirilah. Tapi bukan bermaksud bila tak ada panel syariah terus tak patuh syariah. Kerana kita tengok ciri-ciri yang lain. Apa dia? Kalau kita nak senaraikan, contohlah kan. Yang kedua, produk MLM hendaklah selaras dengan syarak. Kita boleh keluarkan satu-satu. Aurora, kan, Shiruto. Semua ni kita 100% lah. Dia bukan lagi 90% lah. Kita boleh tengok satu-satu ingredient dia. Kalau Aurora kita boleh tengok semua dia tu tak ada yang kita nak kata tak patuh syariah. Tak ada. Mana-mana produk, kata Bifil ke apa semua ke, semua menepati kriteria. Apa lagi kalau sistem perniagaan dia? Sistem perniagaan dia ni boleh, kalau nak jumpa orang BE ni tanya satu-satu. Sistem 139 itu apa dia kan. Kita akan tahu sampai tahap kita akan rasa betapa adilnya sistem yang diperkenalkan oleh BE. Jadi ada orang yang dia tak nak join hanya semata-mata tak ada panel syariah. Kita kata kat dia macam mana? Terpulanglah. Kerana daripada 9 hanya 1 je tak ada. Dan tak wajib pun mengikut akta, tak wajib pun untuk syarikat kita ni ada panel syariah. Dan tak silap saya, cuba cari balik, founder pernah sebut kita dah ada segala-galanya dan hanya tak ada panel syariah saja. Itu saja. Dan qualification yang lain tu dah cukup. Tak memerlukan pun untuk BE lantik panel syariah. Kerana apa? Dah cukup lengkap dah. Kan? Jadi itu sajalah yang kita boleh sebut. Hanya kalau siapa yang tak yakin, apa yang kita kata, Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan benda yang kau tak yakin kepada yang kau yakinlah. Jadi kita dah explain satu persatu. Kalau dia nak ragui memang tak ada, hanya mungkin dia belum percaya, dia belum bersedia. Itu sajalah yang kita boleh sampaikan. Kerana apa? Kita kan tak boleh paksa orang. Hanya kita boleh yakinkan berdasarkan fakta-fakta yang kita sampaikan, yang memang tak ada bohong pun, semua detail. Bahkan dia nak datang cek, mai sini, kita jemput datang HU. Mana tahu terus sign out IDO kan. Mula-mula tak percaya. Tapi bila kita datang sini, mungkin kita dah dengar explanation, tengok produk apa semua sana, dan dia percayalah. Itulah yang boleh kita sebut. Allah.